Nombor satu, ya, yang sebagaimana yang selalu terangkan, di bio ini sebenarnya kita menawarkan 3 hidayah. Dia berjaya di dunia dan akhirat. Di dunia dapat 2, kaya sihat, kaya wang. Di akhirat kita kaya pahala. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara kita dapat? Okey, untuk kaya sihat ni senang je. 100% kita bertukar ke gula. Sebagaimana aku terangkan tadi. Ya? Untuk minum, makan, masak, segala kuih itu kita guna gula. Kita stop minum pasir 100%. Dan insyaAllah nanti kita akan dapat 8, menghindari 8 ya, penyakit utama. Kencing manis, darah tinggi, mata, jantung dan sebagainya lah. Bagaimana aku terangkan tadi. Ya? Benda-benda ini semua kita dapat atasi dengan cara kita tukar ke gula O. Ya? Kita stop gula pasir. Dan bagaimana kita nak kaya wang? Ya? Bulan pertama kita nak jana 10,000 hingga 30,000 dan dijamin balik modal 100% dengan kita menggunakan konsep 2S. Sama ada kita buat sale ataupun kita sponsoring. Nanti aku tunjukkan macam mana yang ini. Okey. Dan bulan keempat insya-Allah kita boleh berjana sehingga RM100,000. Okey, bulan ke-8 kita boleh dapat free 3 biji kereta. InsyaAllah kalau sampai bulan ke-16 boleh dapat tapau semualah 4 biji lagi. Maksudnya ada 7 biji kereta kita boleh dapat. Okey, atau korang boleh ambil 2 biji kereta, 1 banglo. Itu lebih cun lah. Dan yang paling penting ya, kita nak juga berjaya di akhirat nanti. Kita tak nak just cerita dunia, kat akhirat kita gagal kan. Jadi kita nak masuk surga Allah. Cara dia macam mana? Yang ini kita setting, kita betulkan akidah. Akidah kita apa? Kita nak hendaklah faham bahawa semua yang ada ini adalah milik Allah. Contohnya di bio ini milik Allah Ta'ala. Bukan milik owner dia. Owner dia hanya pinjaman saja. Hanya diamanatkan untuk menguruskan. Ya, rezeki bonus itu datangnya daripada Allah Ta'ala melalui platform Biorich. Komisi-komisi itulah rezeki orang yang Allah janjikan melalui Biorich dapat kepada kau. Yang korang ambil itu pun kadang-kadang bukan rezeki kau. Rezeki anak-anak. Rezeki orang lain yang bila kau membeli barang. So dia punya sekitaran ini. Semua hak Allah Ta'ala. Okey. Dan seterusnya 148 kan. Yang 4 tu apa? 4 asas utama yang kita harus betulkan di dalam akidah kita. Yang pertama ialah kita tidaklah buat bisnes ini 100% kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, kita buat mencari redha Allah Ta'ala. Kita mesti 100% buat bisnes ini untuk syarat. Tak boleh kubak kepala sendiri. Dan seterusnya, ya. Yang keempat, kita kena buat bisnes ini untuk syarat. Maksudnya kita kena profesional dan jujur. Jujur tak ada tipu-tipu. Okey. Dan insyaAllah ya, kalau korang ikut ni semua, boleh berjaya di akhirat. Dan 8 akhlak bisnes yang kita kena ikut. Apa dia? Yang pertama, adalah tujuan kerana Allah. Ya. Lepas itu mulakan bisnes dengan doa. Lepas kita doa, kita usaha. Setelah itu, selalulah kita syukur, sabar, redha, tawakal. Alhamdulillah, indahnya hidup ni. Selalu kita sebut. InsyaAllah, bila kita betulkan 148 akidah bisnes ini, ya, kau akan berjaya di dunia, sehat, kaya wang, di akhirat, kaya pahala, dapat syurga. Itu penting. So, betul kan ini? Okey?